Testing 1 2 3 testing 1 2 3. Hello guys. So guys, welcome untuk video TikTok kita. Saya rasa ada dekat sebulan dah tak buat video. Bukan sebulan dah, mungkin yang last tu adalah video masuk day 2 saya rasa. Itu pun dah lama juga, saya rasa dah dekat 2 minggu lebih tak buat video guys. Okay. So kita mulakan video hari ni. Kita mulakan dengan sebuah saya rasa sebuah review, bukan review yang penghabisan lah untuk drama ini, tapi saya review untuk pertengahan drama yang sedang kita tonton ini. Drama ini ditonton dekat TV3. Saya rasa drama ini dah dikeluarkan lama dah, saya rasa di apakah IOYOU ke apakah channel itu. Saya rasa channel ni mungkin channel yang sama dengan TV3 lah, saya rasa ya, sama dengan Media Prima lah, iaitu jiwa seorang pentaksub, lakonan Datuk Rosyamno, Rita Rudaini, Sofia apakah nama dia, something lah Sofia tu ya, dan juga pelakon lama dan baru lah ya. Jadi of course drama ini anda boleh, kalau anda pernah menonton Keluarga Itu, saya rasa ini merupakan spin-off kepada drama Keluarga Itu. Jadi kalau anda follow ya, watak Rosyamno dalam Keluarga Itu, beliau ditangkap di penjara atas banyak benda lah, banyak kes melibatkan hubungan yang songsang dengan anak sendiri ya, bukan hanya anak yang seorang tu yang dewasa, juga dengan anak OKU dia tu, dan juga skandal bisnes dan sebagainya lah. Itu belum lagi dia menjadi YB. Dia bercita untuk menjadi YB, cuma masa itu dia seorang businessman. Jadi spin-off dia adalah, bagi saya ni yang menonton, saya rasa spin-off dia adalah bila mana sekiranya beliau tak ditangkap ya, dan beliau menjadi YB, dan itulah watak dia main oleh Datuk Faris. Saya rasa Datuk Faris saya rasa nama dia watak tu lah, Datuk Faris ini ya. Dia membawakan seorang YB, seorang usahawan, dan juga ada sisi gelap melibatkan pemandangan manusia, pelacuran, hiburan, kelab malam, dadah sebagainya. Jadi di depannya seorang YB yang dipercayai oleh masyarakat, di belakangnya kerja kotor lah. Ini mungkin realiti yang cuba nak dihidupkan oleh pengarah drama ini. Of course saya rasa memanglah ini adalah Suhan Movies and Trading punya company yang buat ni. Saya rasa memang ada elemen-elemen disuntik oleh Datuk Rosyamno. Okay? Dan saya rasa lakonan dibuat, dan apa yang dilakukan oleh Datuk Rosyamno itu mengena. Okay? Dia tak perlu nak berusaha lebih. Rasanya macam dah dijiwai dah. Dijiwai watak dia tadi. Mungkin watak daripada Keluarga Itu dimasukkan elemennya dalam drama terbaru ini, iaitu jiwa seorang pentaksub. Memang betul, pentaksub contohnya YB tadi, taksub kuasa, taksub wanita, taksub dengan benda-benda duniawi. Sofia, Datin Diana lah, Sofia ni pula taksub dengan dunia sosial media. Apabila beliau didapati dalam situasi di mana beliau telah pun di blackmail. Blackmail ni maksudnya beliau telah pun dipergunakan lah. Oleh siapa? Oleh Datuk Faris sajalah, watak Rosyamno sajalah, yang mengadakan cerita sampai memaksa dirinya untuk menerima tawaran Datuk Faris untuk berkahwin secara tipu. Datuk Faris mengambil kesempatan untuk mempergunakan lagi Diana, berkahwin dengan dia, dan juga pada akhirnya menjadi isteri asal. Ada satu scene tu di mana of course malam pertama lah, dia kata, apa kau buat ni, kata kau main-main, tapi dia nak buat benda tu, kata Diana. Tapi of course lah, dia dah kahwin, dia dah sign, dia dah ada saksi pula tu ya, saksi dan sebagainya, ada majlis semua tu, of course saya juga kena. Jadi daripada situlah nampak bahawa bila kita terperangkap dalam situasi yang
dibuat orang dan kita tahu macam mana cara untuk keluar dari situasi itu, maka kita akan terperangkap. Itu Diana. Ingatkan Datuk Faris boleh menipu anak lelaki dia tu yang sibuk uruskan bisnes sampai terlupa bahawa bapaknya dah gamekan dia untuk mendapatkan bakal isteri dia tu Sofia tadi lah. Siapa kau watak anak seorang tu. Anak nombor dua itu cuba nak merungkai rahsia untuk mengenalkan bapaknya, anak nombor dua tu berapa lama. Yang nombor tiga tu pula anak Datuk Faris tu bersama dengan saya rasa bukan isteri dia, tapi mereka ni ada hubungan tapi tak berkahwin, ada anak. Dan saat itu anak angkat saya rasa. Itu lakonan Rita Rudaini. Kerana saya tahu Rita Rudaini watak dia tak berkahwin pun dengan Datuk Faris, cuma seperti pasangan couple hidup serumah tanpa ada ikatan. Itu biasalah untuk orang putih orang luar tu, itu biasa. Stay as couple, ada anak so tapi tak pernah ada ikatan kahwin. Kerana bagi mereka konsep perkahwinan itu akan mengongkong pergerakan mereka sebagai pasangan. Ada tu konsep tu, and I believe konsep itu berlaku sekarang ni juga kepada semua pasangan moden sekarang ini. Jangan tak heran. Okay? Jadi pada akhirnya sekarang ni masih episod yang ke-12 saya rasa. Okay? TV3 pukul 10. Drama apa tu? Drama sangat lah, short drama sangat. Yang Isnin hingga Khamis, jangan lupa. Jiwa Seorang Pentaksud. Sekarang ini pergerakan drama itu pun dah semakin rancak. Ya? Saya ingatkan drama itu satu scene di mana drama itu dia stuck lama dekat scene selepas perkahwin tu. Lama, dekat 2 episod. Datuk Syah Mno dengan Sofia ni, watak diorang ni dekat penthouse, di bilik tu, penthouse ni dengan pakaian tidur lah, dia tidur. Sama juga scene dia dengan Rita Rudaini pakaian tidur. Itu mungkin satu bukan perubahan tapi satu yang daring untuk filem Melayu sekarang ni lah, yang daring sikit lah guys. Okay, itu je saya ni lagi dalam review. Ini baru review sebentar aja guys bagi kita, dan juga hopefully audio dia okey, semua dia okey lah guys. Okay, bye bye.